Ini satu cara yang kami selalu buat di industri penerbangan ya. Bila kita buka banyak skru, kita takut skru tu tertukar. Ini tak banyak sangat lah, dalam 10-11 skru je. Jadi apa saya buat, ambil cardboard, kita tebukkan lubang, kita susunkan skru mengikut susunan tempat yang kita buka lah. Kalau foreman yang selalu buat motosikal tu tiap-tiap hari, dia orang tak ada masalah lah, dia orang ingat. Tapi kalau kita ni orang persendirian yang buka sekali-sekala, elok buat cara ni. Jadi pada saya kita susah nak lupa lah. Apa khabar YouTube? Hari ni saya buka belah kiri, cek shaft ni semua, cek dalam. Ni tak ada apa, tak ada masalah. Saya cek apa ni, one way gear ni dengan needle bearing, paling buruh ni tak ada masalah, tak goyang. Ni ada sign of burn, magnet ada sign of burn. Dan saya tengok ni, coil ni ada satu terbakar ni. Elok tukar lah pasal saya nak pergi ke long distance ride. Apa part number dia? 1PA0053RZ. Ni. So saya akan tukar ini coil. Lain-lain tak ada apalah. Belah kiri okey, no problem. Wiring belah kiri ni mungkin saya nak adjust sikit lah benda ni. Wiring tak cantik, nak betulkan balik lah wiring ni. Saya nak pasang balik, cuma coil ni je saya akan biarkan dulu. Pasal saya nak kena order coil. Lepas order coil baru saya pasang balik lah belah kiri ni. Lain-lain yang flywheel ni, flywheel magnet ni saya pasang lah, tak ada apa. Okay. Dia punya, saya tak usik pun dia punya apa, washer dalam ni, spacer dalam ni, tak usik pun. Dan ya, needle bearing ni pun okey lagi, tak ada masalah. Jadi buat apa tukar, jimat duit. Ni je lah nampak sign of burn kerana coil. Saya dah buka bahagian clutch dan saya inspect clutch ni tebal lagi, jadi tak perlulah. Speed pun okey, saya dapat speed kuat tinggi, jadi clutch tak ada slip. Jadi janganlah kita membazir wang. Membadai dah clutch ni untuk saya ride long distance bulan depan Thailand. Jadi lain-lain ni saya akan buat inspection. Tak nampak masalah, cuma shift lever ni, shift lever ni saya dah keluarkan. Tak tahu saya ada cakap ke tidak, shift lever ni orang tuan lama dia ada welding pergi ke sini. Jadi tadi saya gosokkan dengan angle grinder, buang welding. Dan saya tengok belah hadapan shift lever tu tak berapa cantik dah lah, dia punya gigi-gigi tu. Saya pun ada shift lever baru, bukan shift lever ni, shift shaft ni saya belum beli lagi. Jadi saya nak tunggu saya buka, saya tengok, baru saya akan order shift shaft. Jadi shift shaft ni saya akan tukar kerana dia dah welding kepada gear lever punya change mechanism ni. Yang ini pun saya dah beli, standby lah, gear lever tu saya dah beli. Jadi saya akan order satu shift shaft untuk ditukarkan lah. Jadi ini belah kanan saya pun dah buka. Hari tu semalam saya buka belah kiri, dan saya rasa dah komplit lah apa yang saya buka untuk motor ni, kiri kanan. Tak ada masalah. Dari segi engine ni saya tak nampak apa-apa masalah. Kalau paling kuat pun saya akan buka spark plug, check spark plug. Dan kalau saya boleh buat boroscope, saya tengok pakai scope dekat silinder, dalam silinder ada cala ke tidak. Itu tengoklah kalau saya ada kelengkapan yang diperlukan. Lain tu saya akan cuci-cuci lah, dan saya akan buat balik motosikal ni. Barang saya order coil saya order kerana coil dah terbakar. Jadi saya tunggu dapat coil baru saya tutup belah kiri. Dan saya akan tunggu saya dapat shift shaft ni, pasang o-ring, gasket, oil seal untuk gear shift saya dah ada. Nanti saya tukar je lah. Oil seal tu tak susah nak tukar, dia bertukar daripada luar. Jadi kalau ada kebocoran pun tak ada masalah sangat lah.
Dan tukar dia senang sangat ya. Kita buka aja belah kanan ni. Kita unscrewkan benda tu dan kita tolak je keluar. Oleh kerana yang ini pasal dah welding, jadi susah sikit lah. Saya kena gosok pakai angle grinder. Ok lah YouTube, itu saja untuk hari ni. Dan semalam nanti bila dapat spare baru saya boleh continue lah. Ok, bye bye.